ayat Al-Quran ni ubah diri Fiza dan kehidupan Fiza. Ramai yang dari kita ni suka berdoa, Masya Allah, perbuatan yang baik kan, suka berdoa, suka minta-minta dengan Allah. Sama juga Fiza pun suka minta dengan Allah, suka berdoa, nak sesuatu minta dengan Allah. Kadang-kadang ada satu masa tu buat Fiza marah. Fiza dah doa, Fiza dah buat macam-macam. Dah doa, kita dah kerjakan tahajud, duha, selitkan benda yang kita nak tu dalam doa. Tapi lepas minggu, 2 minggu, sebulan, kadang-kadang benda tu kita dah cuba tapi tak muncul-muncul juga. Tak juga datang. Macam, kenapa ni ya Allah? Aku dah cuba sehabis baik. Aku dah selitkan doa. Aku dah banyak keamalan. Tapi kenapa Allah tak kabulkan? Benda tu tak datang pun dekat aku. Satu hari tu Fiza fed up. Fiza hampir give up. Tak baik buat benda ni, tak baik jangan ikut amalan ni, jangan ikut cara ni. Tapi kita manusia, kita makhluk, kadang kita lemah. Kan? Kita minta dengan Allah, kita usaha, tapi tak dapat benda tu. Tapi ada satu hari tu, Fiza buka Al-Quran, baca tafsir dia, baca maksud ayat ni keluar. Allah takkan ubah kehidupan hambanya kalau hambanya tak nak ubah kehidupan dia. Tak pasti ayat Al-Quran yang mana satu, tapi Fiza masih ingat ayat tu sampai hari ni. InsyaAllah nanti Fiza buka balik Al-Quran tu, cari ayat tu, ayat surah apa. Tapi maksud dia, Allah takkan ubah hamba dia kalau hamba tu tak nak ubah diri dia, tak nak ubah hidup dia. Allah dah kabulkan dah sebenarnya. Allah dah kabulkan apa kita minta tu. Benda tu Allah dah siapkan, dah standby, dah ready. Tapi kita masih kat tempat yang sama. Tak nak put into action. Lepas dengar, lepas tengok ayat tafsir tu, yang Allah takkan ubah hidup hambanya kalau hambanya tak nak ubah diri dan kehidupan dia sendiri. Lepas tu terus tersentap kat diri sendiri. Lepas tu baru Fiza tanya diri sendiri, apa aku nak buat sebenarnya? Macam mana aku nak ubah diri aku, ubah kehidupan aku, ubah kewangan aku, ubah ketenangan, kebahagiaan, ubah hubungan dengan orang keliling, dengan suami ataupun dengan mak ayah, adik-beradik. Lepas tu Fiza cari ilmu, belajar. Lepas tu terus memang hidup Fiza